Kalau korang beginner dan baru nak start simpan emas, jangan risau, semua orang bermula dari zero. Yang penting, mula dengan betul. Tip pertama, jangan tunggu harga murah. Harga emas ni naik turun macam yoyo. Kalau kau tunggu masa sempurna, sampai bila pun tak akan start. Tip yang kedua, mula kecil dulu. Tak payah terus beli banyak. Start saja dengan 1 gram, 0.5 gram atau mungkin RM100. Janji mula. Sebab habit lebih penting dari jumlah. Tip yang ketiga, faham beza simpan emas dengan trade emas. Kita simpan untuk bina kekayaan, bukan untuk main harga. Emas ni dia macam marathon, bukan sprint 100 meter. Tip keempat, kunci mindset simpan dulu, belanja kemudian. Ada duit jadi emas, kita automatik lebih disiplin. Kurang bocor, kurang belanja ikut emosi. Tip yang kelima, elakkan ikut hype. Beli sebab ilmu, bukan sebab kawan beli atau tengok orang TikTok tunjuk gold bar besar-besar. Ramai orang biasa jadi stabil bila mereka ada satu habit kecil. Konsisten simpan emas setiap bulan. Tak perlu banyak, yang penting konsisten. Dengan Babik Gold, kita boleh start dengan RM100. Mudah, murah dan patuh syariah. Bagi nak mulakan tabungan emas dalam Babik Gold, boleh isi link di bio. Saya bantu sebaiknya.